Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, bersama saya Mahiz dalam video tutorial Photoshop Malaya. Apa yang ingin saya terangkan kepada anda pada kali ini adalah berkaitan dengan bonus yang saya sediakan untuk pembelian DVD tutorial Photoshop Malaya pada bulan Mei dan Jun, terhad kepada 25 pembeli saja. Dan promosi ini tak lama dah nak tutup, tinggal dalam 3 hari saja. Apa yang menarik berkaitan dengan bonus yang telah saya sediakan ialah berkaitan dengan pertama, action Photoshop, generasi bajau pelau dan juga plug-in Topaz. Okey, saya terangkan dulu apakah yang menarik berkaitan dengan DVD generasi bajau pelau. Okey, DVD ni sebenarnya DVD yang telah saya buat untuk mendapatkan kajian berkaitan dengan generasi bajau pelau, dan dalam masa yang sama saya membuat satu penggambaraan. Dan dekat sini saya ada sediakan 5 teknik tutorial editing bagaimana mendapatkan kesan lighting, gambar portrait, landscape, sedikit manipulasi dan sebagainya. Dan kepada mereka yang belum mendapatkan DVD ni, anda boleh dapatkan segera DVD generasi bajau pelau, ataupun anda boleh dapatkan DVD Photoshop Malaya dan saya berikan DVD ini kepada anda secara percuma. Okey. So, itu adalah yang menarik berkaitan dengan generasi bajau pelau. Anda boleh lihat dalam www.photoshopmalaya.com/gbp.html. Okey, seterusnya adalah bonus yang berkaitan dengan action Photoshop. Apa itu action Photoshop? Okey, sekarang kita akan lihat apakah keistimewaan Photoshop Action. Okey, saya pergi kepada Photoshop. Okey, sini saya ada satu sampel cover CD DK Warrior Bola Westaga demo. Okey, yang ni cover CD yang just design di depan, dan bagaimana kita nak buat satu mock-up produk. Maksudnya kita nak present kepada klien kita mock-up produk yang bila kita tengok orang dapat gambaran yang itulah bakal yang dia ada setelah kita cetak dan buat benda tu. Okey, dan sekiranya anda nak tengok kat mana action tu, anda boleh pergi dekat sini, ada simbol macam ni, action. Ataupun anda boleh pergi dekat Windows dan anda akan tengok dekat sini action, alternate F9. Okey, lepas tu anda klik dan anda boleh load anda punya action. Anda boleh klik dekat sini dan anda boleh load action. Dan apabila anda load action, anda akan dapat action yang telah kita bagi. Anda just masukkan semua masuk ke dalam. Contoh dekat sini saya akan ambil CD002. Okey, yang ni. Dan apabila kita tengok ada 2 step, iaitu step pertama create dan step kedua adalah render. Bila kita klik dulu step 1 iaitu create dan tekan butang play, so dia buat kepada kita satu template dengan cepat dan kemas. Inilah template yang kita dapat yang pertama. Apa yang anda perlu buat hanyalah copy, Ctrl A, Ctrl C dan paste ke dalam kita punya cover ataupun template yang telah disediakan. Okey, masukkan dekat template mengikut dia punya guide yang telah dibuat ni. Yang ni kita ambil Kelantan FA, Ctrl C dan kita pergi dekat sini Ctrl V. So, saya dah letak dia punya label dekat atas CD seperti tu. Dan anda hanya perlu tekan step yang kedua dan klik butang play. Secara automatik dia akan buat untuk kita satu mock-up produk dengan kemas dan cepat. Anda boleh lihat hasilnya, dia akan menjadi satu produk dan inilah bakal produk yang dapat. Okey. So, banyak lagi sebenarnya action yang kita berikan. Ada 120, maksudnya bukan setakat CD. Ada DVD, ada bentuk box, ada bentuk majalah, ada bentuk buku dan sebagainya. Sangat banyak. Okey, so itu sangat memudahkan kerja anda. Okey, yang seterusnya adalah berkaitan dengan plug-in Topaz. Okey, plug-in Topaz ni sangat popular sebenarnya, cuma orang tak tahu. Dan plugin Topaz ni apabila anda gunakan, setelah anda install plugin, dia akan ada dekat dalam ni filter dan ini Topaz Lab dan anda akan klik pada Topaz Adjust. Dan apabila anda gunakan plugin Topaz ni, anda boleh dapat pelbagai efek di dalam ni dan anda boleh gunakan efek-efek ni untuk mendapatkan satu gambar yang lebih cepat. Okey.
Tak semestinya cantik efek yang anda berikan, tetapi dia mencepatkan kerja kita. Dan hasil daripada yang saya buat topaz, saya dapat satu hasil yang seperti ini. Anda boleh lihat, ini adalah gambar sebelum dan ini adalah gambar selepas apabila kita main sedikit dengan topaz. So saya harap perkongsian ataupun apa yang saya share kepada anda ini tidak melambatkan anda untuk mendapatkan DVD tutorial Photoshop Malaya pada bulan Jun, yang sekarang tinggal 3 hari lagi untuk mereka yang belum lagi memilikinya. So dapatkan segera, bagi tahu rakan-rakan anda untuk dapatkan segera. Layari www.photoshopmalaya.com dan dapatkan segera promosi di bulan Mei dan Jun pada kali ini. Sekian, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Saya Manis. Assalamualaikum.